Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Cikgu Suhaila untuk kupasan cerita sastra hikayat. Hikayat Budak Miskin dan Parang Puting ya. Jadi hari ini Cikgu saya nak tunjukkan gambar di sini. Ini gambar penaga ya. Bila budak miskin bermaksud dia bersama anak ular naga, anak tikus dan anak helang. Okey, untuk video yang sebelum ni Cikgu ada tunjuk video ni kan. Got to bring a gift for the tail chief. I'm sorry, Naga a gift? You berkomunikasi can trust me. berkawan dengan, manusia. Banyak Oh, this cerita-cerita careful. It's a toot and menggambarkan boom. naga Why is berkawan it dengan called a manusia. Okey, kita berhenti di situ. Kita tengok terus ciri sastra hikayat. Okey, ciri sastra hikayat ni ada pelbagai watak, watak manusia, watak raja, watak binatang. Begitu juga ada unsur kesaktian iaitu cincin sakti, parang puting ya dengan kesaktiannya ya. Jadi para puting ni boleh potong pokok lah kalau gambar pokok dekat sini ya. Cincin sakti boleh mengeluarkan makanan. Okey, lagi satu ada tongkat sakti ya. Okey, kita teruskan dengan penggembaraan. Budak miskin mengembara mencari anak ular naga di dalam hutan. Tata tempat dia sangat luas. Ada kampung budak miskin, tasik hijau tempat Datuk Naga berendam dan hutan di mana budak miskin mencari anak ular naga yang hilang. Kemudian ada unsur kesaktian tadi telah disebutkan. Okey, kita teruskan di sini. Ini ceritalah cikgu cerita sendiri. Okey, tengok. Hikayat budak miskin dan parang puting. Ini anak apa? Anak helang. Ni anak naga dalam tasik dan ini anak tikus. Okey, ceritanya bermula di mana? Bermula apabila Syahbandar mendapat tahu budak miskin mempunyai seekor anak ular naga. Bayangkan kalau di kampung kita tu ada budak miskin, ada seorang budak boleh berkata dengan naga. Kita terujakan dan kita nak jemput dia buat persembahan kan. Jadi Syahbandar minta temannya memanggil budak miskin. Dia kata, "Hai teman, tolong panggil budak miskin tu datang ke rumah saya, rumah Syahbandar lah, untuk berjumpa dengannya." Temannya pun memaklumkan kepada budak miskin tersebut. Budak miskin setuju untuk datang kepada esokan harinya. Hal ini dimaklumkan oleh teman Syahbandar tersebut kepada Syahbandar. Ya, jadi budak miskin telah maklumkan dia akan datang. Di sini kita boleh lihat apa akur kepada perintah. Siapa yang akur kepada perintah? Budak miskin akur kepada perintah Syahbandar untuk membuat persembahan di rumah Syahbandar. Okey, kita tengok keesokan harinya. Keesokan harinya budak miskin tu bagi tahu dekat bondanya yang dia dipanggil oleh Bandar. Bonda dipesan agar budak miskin jagalah tingkah laku ketika berada di rumah orang kenamaan seperti rumah Syahbandar. Jagalah tingkah laku rumah orang. Jadi ibu bapa yang bertanggungjawab memberi nasihat kepada anak. Begitu juga anak yang menghormati ibu ya. Dia bagi tahu dekat ibu dia, bonda dia sebelum pergi ke rumah Syahbandar. Okey, kita tengok setelah mendengar nasihat bondanya, dia mendengar nasihat lah sini ya. Jadi akur perintahlah ya. Dia memang menjaga tutur kata dia lah, adab sopan dia di rumah Syahbandar ya. Budak miskin itu pun pergilah rumah Syahbandar bersama siapa? Anak ular naga, anak tikus, anak helang. Dia bawalah sahabat dia ni. Pergilah jalan ke rumah Syahbandar. Masa dalam perjalanan, kita bayangkan budak ni kalau bawa naga, orang kampung tengok tak? Tengok, jadi mereka pun tengoklah budak membawa anak ular naga, anak tikus, anak elang sepanjang perjalanan ni. Ada yang mereka takut apabila melihat naga kan, tapi memandang-mandanglah dari jauh ya. Kemudian budak miskin apabila sampai di rumah Syahbandar, dia telah membuat beberapa persembahan bersama anak helang, anak tikus dan anak naga. Jadi orang kampung pun datang pun tengoklah. Mereka pun teruja melihat persembahan budak miskin bersama anak ular naga, anak helang dan anak tikus. Jadi Syahbandar dan ahli keluarganya berasa hairan melihat kehebatan budak miskin itu mengawal anak ular naga. Macam mana dia boleh berkomunikasi dengan anak ular naga, buat persembahan. Dan anak ular naga tu ikut je arahan budak miskin tu. Ya, selepas membuat persembahan, Syahbandar dan penduduk kampung memberi pelbagai jenis barang kepada budak miskin atas tanda terima kasih kerana membuat persembahan. Jadi mereka ni serahkan pisang, ada beras ada ya. Macam-macam mereka bagi kepada budak miskin. Atas sebab apa? Jadi menghargai bakat di sini ya, bakat budak miskin. Jadi di sini kita melihat budak miskin ni buat persembahan jadi penduduk kampung bagi pelbagai jenis barangan. Begitu juga Syahbandar bagi
pelbagai jenis barangan kepada budak miskin ini murah hati sikap budak, orang kampung ni murah hati ya. Jadi di sini dia ada contoh untuk murah hati. Okey, kalau persoalan murah hati ya dalam kehidupan. Contoh apa budak, Syahbandar dan penduduk kampung memberikan pelbagai jenis barang kepada budak miskin atas tanda terima kasih, kepada budak miskin yang telah membuat persembahan bersama anak ular naga, anak tikus dan anak helang. Okey, setelah itu budak miskin pun pulanglah ke rumah dengan memberikan barang-barang tersebut kepada bonda. Jadi ini anak yang tanggungjawablah memberikan barangan hasil, sumbangan orang kampung dan Syahbandar kepada bonda. Jadi, seorang yang bertanggungjawablah budak miskin ni kan. Okey, berikutan dengan persembahan budak miskin tu, berita tersebut telah sampai kepada pengetahuan, raja. Jadi budak miskin dan, anak ular naga sampailah pengetahuan raja tersebut. Raja tersebut pun ingin melihat, persembahan anak ular naga itu. Raja pun menitahkan Syahbandar, Syahbandar, tolong bawa budak miskin tu dan anak ular naga untuk buat persembahan kepada beta. Beta pun nak tengok. Syahbandar pun memintalah temannya tadi memberitahu lagi kepada budak miskin tersebut hasrat raja melihat persembahan anak ular naga. Yang di sini kalau watak Syahbandar akur kepada perintah raja. Jadi dia akur pemerintah. Jadi Syahbandar pun akur pemerintah, budak miskin pun akur pada perintah. Dialog Syahbandar. Beta mahu berjumpa dengan budak miskin bersama anak ular naga, tikus dan anak helang. Ini salah eja. Okey, baik tuanku. Sembah, dijunjung. Jadi di sini, Syahbandar juga akur perintah. Esok Patik kerahkan oleh Patik jalankan tugas. Patik jalankan tugas. Jadi dia dah akur pada perintah, pemerintah. Pemerintah siapa? Raja. Jadi teman Syahbandar pun memaklum pada budak miskin tentang hasrat raja yang ingin melihat persembahan anak ular naga. Budak miskin memberi persetujuan yang dia akan hadir ke istana pada keesokan harinya bersama anak ular naga. Jadi esoknya pun seperti, dijanjikan budak miskin pun bawalah anak ular naga, anak helang, anak tikus, sahabat di serta kawan mereka tu lah. Pergilah ke rumah raja pada keesokan harinya. Syahbandar budak miskin pergi ke istana raja bersama anak ular naga, tikus, helang. Jadi budak miskin ni membuat persembahan lah di hadapan balai raja. Raja pun tergamam, raja pun sangat gembira bersama dengan penduduk-penduduk kawasan tersebut. Teruja melihat persembahan anak ular naga bersama budak miskin beranak helang, anak tikus. Para pembesar dan rakyat jelata pun menonton persembahan budak miskin. Mereka kagumlah, terujalah, hairanlah melihat anak ular naga itu. Sekali lagi mereka telah memberikan, setelah menonton selesai menonton, menghadiahkan pelbagai barangan dan dua orang hamba kepada budak miskin. Selain itu, para pembesar juga menghadiahi pelbagai jenis barangan kepada budak miskin. Ya, jadi murah hati di situ ya, persoalan murah hati dengan raja telah memberikan dua orang hamba pelbagai barangan. Begitu juga pendidikan kepada budak miskin. Pada suatu malam, teng teng teng, anak ular naga tu terfikir dalam hatinya untuk meninggalkan budak miskin itu. Anak ular naga berhasrat untuk pulang tempat tinggal datuknya Tasik Hijau tanpa pengetahuan budak miskin sebab dia tak nak menyusahkan budak miskin. Ya, kenapa dia anak ular naga ni nak pindah kan? Kenapa waktu malam? Sebab malam budak miskin tidur. Jadi budak miskin tak sedarlah yang anak ular naga ni nak berpindah tempat ke Tasik Hijau. Sebab sungai ni kecil. Ya, anak ular naga makin nak membesar. Bila direndam, takut air itu melimpah. Bila melimpah, takut banjirlah kawasan penduduk kampung di situ. Ya, dia prihatin sungguhlah anak ular naga ni. Kemudian keesokan harinya, bila bangun daripada tidur, budak miskin tu dapati anak ular naga dah hilang. Alamak, mana ni ular naga? Mana ular naga? Dia pun sedih lah. Dia pun cuba menjejaki anak ular naga itu bersama dengan anak tikus dan anak helang. Di sini wujudnya setia kawan. Dia apa, bukti setia kawan budak miskin bersama anak tikus, anak helang mencari, anak ular naga yang telah, melarikan diri, yang telah menghilangkan diri kan. Jadi, ada setia kawan di situ sebab dia bersama, tikus, bersama anak helang masuk ke hutan mencari anak
ular naga. Dan lagi satu budak miskin ni berani. Apa bukti berani? Dia berani masuk hutan, bersama anak tikus, anak helang untuk mencari anak ular naga yang hilang. Jadi seorang yang berani. Kalau ditanya kepribadian, engkau berani, menghadapi cabaran. Boleh contoh yang sama. Okey, seterusnya di dalam perjalanan tersebut budak miskin terjumpa dengan pokok buah-buahan. Budak miskin pun memakan buah-buahan tersebut bersama, anak ulang, anak tikus, ya. Jadi kat situ, mereka, seperti kawan makan bersama. Akhirnya mereka bertemu dengan anak ular naga. Jadi anak ular naga pun jumpa kat situlah, kat hutan tu. Anak ular naga bagi tahu kat budak miskin yang dia terpaksalah meninggalkan sahabatnya, budak miskin, anak tikus, anak helang kerana tidak mahu air sungai melimpah keluar. Rosak harta benda dan membahayakan orang kampung. Semasa anak ular naga itu berendam, kerana badannya sudah semakin membesar. Jadi, setelah mendengar alasan anak ular naga itu, budak miskin pun rela berpisah dengan anak ular naga. Baiklah, katanya kan. Mereka pun berjalanlah menuju ke Tasik Hijau, iaitu tempat siapa? Tempat tinggal Raja Naga, yang juga merupakan datuk kepada anak naga. Semasa anak ular naga tu berendam kerana badannya semakin besar, ya, setelah mendengar alasan anak ular naga, budak miskin pun relalah berpisah. Dia pun pergi ke Tasik Hijau. Ni dah pergi Tasik Hijau nak jumpa dengan datuk naga ni Tasik Hijau. Kemudian anak ular naga ni pesan, kalau jumpa dengan datuk naga, mintalah sesuatu. Minta apa? Cincin sakti sebagai upah budak miskin yang telah menjaga anak ular naga dari kecil sehingga besar. Bukanlah besar mana ya, masih anak ular naga. Kerana, meluangkan masa menjaga anak ular naga dengan selamat. Masa pergi ke Tasik Hijau ni, Hulu Balang pun bangun, Datuk Naga pun bangun, semuanya pun ada di sini. Jadi semasa tiba Tasik Hijau ni muncullah Hulu Balang kepada Raja Naga dari dalam tasik untuk membawa anak ular naga berjumpa dengan datuknya. Walau bagaimanapun anak ular naga tu minta Hulu Balang, Naga beritahu datuknya agar menebus sebagai bayaran kepada budak miskin itu yang menjaganya. Tu kata anak ular naga. Pergi bagi tahu kat datuk, dia kena buat bayaran kepada budak miskin kerana menjaga saya, kata dia anak ular naga. Kata anak ular itu yang dia tidak akan masuk, saya tak akan masuk ke Tasik Hijau selagi dia tidak ditebus, tidak dibayar kepada budak miskin. Jadi pesanan tu dibagi tahu kepada, diberitahu hulu balang naga ni kepada Raja Naga. Jadi hulu balang tadi kononnya yang parang ni, hulu balang ni bagi tahu kat Datuk Naga. Dia kata kena bayar ganti, bayar upahlah kepada budak miskin yang telah menjaga cucu naga. Anak ular naga lah. Setelah mendengar kata hulu balang naga itu, Raja Naga pun menangis dan menitikkan semua pembesar bersedia menyambut kepulangan cucu. Baiklah datuknya kan. Jadi dia pun bersetujulah nak bagi apa? Cincin kepada budak miskin. Anak ular naga beritahu budak miskin agar minta cincin yang terdapat dalam mulut naga. Jadi cincin ni berada di dalam mulut naga, datuk naga. Jadi ada saktinya cincin itu. Apa sakti dia? Jadi tidak beberapa lama kemudian muncul nagalah, Raja Naga. Raja Naga tu datuklah. Dia pun peluklah cucu dia sambil menangis. Anak ular naga pun maklum kepada datuknya yang selama ini dia dijaga oleh budak miskin dengan baik. Anak ular naga itu pun beritahu datuknya dia tentang budi kepada budak miskin yang menjaganya kerana dijaga dengan bersih, tentunya kalau tidak dijaga akan dibunuh oleh manusia. Jadi Datuk Naga dia kata, "Wahai budak miskin, terima kasih menjaga cucuku. Sebagai balasan apa yang kau ingin?" Hamba inginkan cincin sakti yang ada dalam mulut Datuk Naga. Sebagai balasan yang terdapat, ah, menjaga anak ular naga ni tadi, balasan dia nak kan. Jadi kemudian anak ular naga tu bagilah ya, anak ular naga tu membawalah budak miskin berjumpa datuknya. Dia pun sukalah melihat budak miskin tu. Jadi dibagilah apa saja yang dimintakan yang dimintai oleh cucu, dia cucu pula. Yang diminta oleh budak miskin untuk menebus cucunya tadi. Budak miskin pun bagi tahu dia nak cincin tadilah yang cikgu sebutkan tadi dah, gambar tadi. Dia pun berilah cincin ni. Dia pun bagilah cincin ni kepada budak miskin. Cincin ni apa fungsinya ya? Boleh mengeluarkan makanan. Ya, boleh menjadikan makanan apa yang kita nak lah.
Ah, bagi saya ayam bakar, nasi ayam, puh, keluarlah. Jadi budak miskin ni, dapatlah kesaktian tersebut, apa dia? Menyediakan pelbagai jenis makanan dengan segera. Maka budak miskin mohonlah izin untuk pulang sebelum berpisah. Mereka pun bersalaman. Sementara itu bonda budak miskin ni bimbanglah anaknya tak balik-balik ni. Mak dia dah risaulah. Manalah anak aku tak balik-balik. Jadi mintalah siapa ni? Mencarilah budak miskin tu. Jika gagal menjejaki budak miskin pun menangislah. Syahbandar pun rasa kesian. Jadi Syahbandar dan orang kampung ni cubalah mencari budak miskin ini. Bagus Syahbandar ya. Dia layan budak miskin macam anak dia sendiri. Dia melihat ibu bonda yang menangis, dia pun mencari bersama orang kampung, mencari budak miskin yang telah hilang, ya, yang tak balik-balik rumah. Sementara itu bonda ular naga ni menjadi murka. Murka ni marahlah apabila mendapat tahu Datuk Naga ni ataupun Raja Naga menghadiahi budak miskin cincin hikmat. Dia pun mengarahkan hulu bala naga jejak budak miskin itu. Ambil balik cincin sakti. Gantikan dia dengan sebatang tongkat sakti. Tapi jangan apa-apakan budak itu. Bagus pula pesannya kan. Jadi hulu balang ni bawalah tongkat sakti nak tukar dengan cincin budak miskin ni. Jadi, hulu balang naga ternampak budak miskin sedang berehat dekat pokok lah. Jadi hulu balang beritahu kat budak miskin tujuan dia jejak untuk ambil cincin sakti. Jadi hulu balang tu beritahu miskin, dia nak tukarlah tongkat sakti dengan cincin. Jadi, budak miskin ni tanyalah, apalah fungsinya apa nama cincin yang nak sangat dibonda ni? Oh, cincin ni, cincin dia dah tahu dah ni, apa nama, apa kelebihan tongkat sakti? Tongkat. Apa kelebihan tongkat sakti nak tukar dengan cincin ni? Jadi, Ulu Balang kata, cin tongkat sakti ni kalau dipukul 3 kali, tok, 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 boleh menyebabkan seseorang tu tidak boleh bergerak. Kemudian tongkat sakti juga boleh menyediakan makanan. Jadi budak miskin ni ambil peluang lah. Dia juga bijaksana apabila melihat, kebijaksanaan ni jelas apabila dia melihat, hulu balang, naga ni berendam dalam kolam, dia pun ambil lah tongkat tu sebab dia dah tahu fungsinya. Dia ketuk 3 kali, tok, tok, tok. Jadi hulu balang ni tak boleh bergerak. Jadi dia ambil lah tongkat sakti bersama cincin, dia bawa larilah. Jadi budak miskin ni bijaksana, dia tu dia dapat tongkat, dapat cincin sakti. Dua-dua dia dapat. Jadi tidak berapa lama kemudian budak miskin tu sampailah sebuah padang. Perutnya lapar, keruk 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 keruk, lalu digetakkan tongkatnya, krek krek. Maka tersajilah hidangan makanan. Lalu budak miskin pun makanlah bersama siapa? Tikus, anak helang. Setelah makan, budak miskin meneruskan perjalanan dengan anak tikus, anak helang. Di sini setia kawan ni. Ia boleh buat huraian untuk setia kawan. Masa dalam perjalanan di masuk hutan, dia dengar bunyi tok, tok, tok. Bunyi apa tu? Dia pun tengok, parang punyalah besar. Sebab parang tu menebang pokok yang besar. Parang ni boleh besar, boleh kecil. Jadi bila pokok tu besar, dia nak tebang. Jadi parang dia pun jadi besar. Ketuk, ketuk, ketuk. Budak miskin dia kata, wah ajaib. Lepas tu habis tebang pokok, parang ni jadi kecil. Jadi parang ni terbang jalan. Jadi budak miskin pun ikutlah parang tu. Ya. Semasa dalam perjalanan pulang, budak miskin terdengar bunyi orang menebang pokok. Dia pun ikutlah parang tadi. Ikut-ikut sampailah kat rumah. Parang tersebut melarikan diri. Apa? Budak miskin tu menghampirilah parang itu. Kemudian ikut parang tu pergi ke rumah yang didiami oleh seorang tua. Ni orang tua ya. Budak miskin tu dipelawa masuk oleh orang tua. Budak miskin bagi tahu orang tua yang dia tersesat dalam hutan. Budak miskin tu minta izin untuk bermalam di rumah orang tua. Kemudian budak miskin ni digerakkan tongkat tadi, keluarlah hidangan makanan. Jadi orang tua tu, dia pun ajak orang tua tu, "Jom kita makan sekali pakcik." Jadi orang tua ni rasa teruja. Dia rasa berminat, untuk mendapatkan, tongkat. Apatah lagi apabila budak miskin itu, ya, sudilah menerima lamaran, orang tua untuk bertukar parang puting dengan tongkat sakti. "Wahai budak miskin, jom kita tukar barang sakti, kau ambil parang puting yang telah yang boleh membesar ni, mengikut kehendak dan berikan tongkat saktimu." Pasal apalah orang tua dia nak kan, apa nama, tongkat sakti. Dia tak naknya parang ni.
Sebabnya dia kan dah tua, dia ambil upah tebang pokok guna parang ni. Upah menebang pokok guna parang sebab nak membeli makanan. Kata kalau dah dapat tongkat sati, apa payahnya nak ambil upah tebang pokok? Tongkat sati ketuk je dapat dia makan. Apa dia nak makan, dia goyang je, tongkat sati, dapat dah makanan. Boleh dia makan terus macam ni, kan? Ketak je tongkat sakti, keluar sidang makanan. Jadi tak perlu lagi parang puting. Jadi orang tua tu naklah tongkat sakti tu. Kemudian kalau orang jahat nak kacau orang tua, diketuk 3 kali tok 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 kan penjahat tak boleh bergerak dah kan, boleh dia larikan diri. Jadi lebih baik orang tua tu ambillah tongkat sakti kan. Okey, jadi dia kata budak miskin ni bukan calang-calang orang ya, sebab ada tongkat sakti ya. Kemudian, mereka pun bertukarlah. Ah. Kemudian budak miskin pun meneruskan perjalanan pulang ke rumah. Jadi bonda ni gembiralah melihat kepulangan anaknya. Budak miskin tu pun diceritalah semua pengalaman dia sepanjang perjalanan. Daripada awal A to Z pergi jumpa orang tua lah apa semua kan. Jadi bonda budak miskin ni dia nasihati anak dia agar pada masa akan datang beritahu kepada bonda sebelum meninggalkan rumah. Kemudian cincin ni diberikan kepada bonda budak miskin agar bonda budak miskin tidak payah lagi masak. Ya, cincin ni boleh mengeluarkan makanan. Jadi bonda budak miskin minta anaknya pergi rumah Syahbandar yang dianggap sebagai bapa angkatnya. Budak miskin pun pergilah rumah Syahbandar, dia menceritakan pengalamannya. Pergi ke Tasik, pergi jumpa orang tua ya. Jadi cincin ni tadi dibagi kepada maknya, jadi maknya tak payah masak, boleh terus makan makanan. Okey, tamatlah cerita di sini.